Syakir. Waalaikumsalam. Kenapa ni awak ni Syakir? Mari sekolah asyik tidur je. Ke awak tak suka mata pelajaran sejarah cikgu? Tak macam dengan abang awak. Abang awak tu top 10 sekolah ni. Awak ni asyik tidur je mata pelajaran sejarah saya. Gelap masa depan awak. Sejarah tu sangat penting. Mari sekolah asyik tidur je. Tak macam dengan abang awak. Abang awak tu top 10 sekolah ni. Gelap masa depan awak. Sejarah tu sangat penting. Gelap masa depan awak. Sejarah tu sangat penting. Hai Syakir, nampak tak mana je ada masalah ke? Kenapa lah Ustazah? Betul ke Ustazah tengok awak ni macam ada masalah je? Cuba share kat Ustazah. Sebenarnya saya terasa hati sebab cikgu dan kawan-kawan selalu bandingkan saya dengan abang saya. Teruk sangat ke saya ni Ustazah? Ish, mana ada teruk. Siapa yang cakap awak teruk? Cuma mungkin awak perlu berusaha lebih sikit. Kenapa awak tak usaha macam abang awak sebelum ni? Bukan saya tak berusaha Ustazah, tapi saya nak enjoy kehidupan saya. Saya rasa belajar ni merugikan hidup saya. Okey Syakir, belajar ni seronok kalau awak belajar dengan cara awak. Contoh, apa hobi awak? Kalau menyanyi, awak jadikan pembelajaran tu buat satu lagu, buat nyanyian supaya kita minat dan kita juga happy untuk kita belajar. Nak tak Ustazah bantu awak meningkatkan prestasi pembelajaran awak? Betul Ustazah? Betul. Memang kau dah siap ke je semalam? Aku dah siap, kau? Aku dah siap dah. Syakir kan tu? Lah, tu. Kita pergi kat dia. Yo, what's up bro, Syakir? Okey, nampak masam je. Kau baru kena marah dengan cikgu kan? Adalah, aku terasa hati dengan cikgu je. Sebab aku selalu kena banding-banding dengan abangku. Alah Syakir, jangan terasa hati sangat apa yang cikgu cakapkan tu. Kalau kau berusaha lebih, pasti kau akan berjaya. Sejak detik itu, saya terus berusaha dengan bimbingan ustazah dan kawan-kawan baik saya. Walaupun saya dibuli dan dihina, saya tetap tidak putus asa dan teruskan usaha. Dan saya berjaya mendapat nilai A dalam subjek sejarah. Alhamdulillah.